Seni silat gayong PLKU, warisan yang membentuk jati diri dan kekuatan bangsa. Gayong mendidik disiplin dan keberanian. Inilah silibus gayong, jilid pertama warisan perjuangan. InsyaAllah 90 kita akan mulakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama-sama kita baca Fatihah. Kita khususkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada sahabat-sahabat di atas semua guru kita Dr. Abdul Rahman yang telah meninggalkan kita setelah 35 tahun. Tahun ini 35 tahun dia meninggalkan kita. Dan kepada guru-guru kita, kemudian kepada kedua guru kita dan sekalian muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. على محمد وعلى سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita macam malam ini bagi pembukaan video yang tadi yang kedua yang buat bulan yang lepas tahun 2026 dan ini Ogos sebagai pembukaan yang kedua untuk kita muhasabah diri kita dan juga pergerakan silat gayung. Jadi pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada jemaah EGK yang sebanyak membantu dan semua berada di sekolah untuk kita sama-sama berbincang. Dan untuk malam ini tidak ada mana-mana pihak luar, tak ada VIP, supaya kita boleh berbincang secara terbuka soal baik buruk kita supaya kita diperbaiki, ya. Kadang-kadang kalau ada VIP kita agak protokol yang tak dapat berbincang dengan lancar lah. Dan ini saya maklum kepada semua, Datuk Hassan Jun sebagai penasihat Fiqh Al-Am, dia sangat rindu untuk berjumpa dengan anak gayung dan agak berbulan-bulan dia tak jumpa. Dan insyaAllah ada beberapa program untuk 2 bulan ini saya akan jumpa beliau lah, ya. Jadi kira-kira ini hampir 50 orang. Pertama-tamanya kita terus kepada perkara yang pertama iaitu kemas ini dengan tentang pendaftaran dan juga orang-orang yang berkaitan. Mungkin saya cuba laju secepat yang boleh sebab poinnya ada 2-3 perkara yang besar yang diselipkan untuk perbincangan kita. Yang pertama makan yang banyak, yang kedua nak bergambar lagi, ya. Cuba-cubalah kita berbincang dengan secepat dan sebaik-baiknya. Okey, untuk soal kemas ini pelanggan, saya minta saya dan minta tolong kata salah Kak Hari, ya. Kak Hari dan juga apa dia Cikgu Tina untuk ikutkan, kita cuba kemas ini. Saya akan tengok seorang-seorang pelanggan yang ada, ya, yang bergerak, yang jalan dan juga masa latihan, hari latihan dan masa latihan, ya. Kita mula dengan Cikgu Fadli. Silakan Cikgu Fadli. Berapa pelanggan yang Cikgu Fadli tidak sekarang? 2, 1 Rabu malam dewasa remaja, ya. Dewasa remaja Rabu malam pukul 9:11. Okey, pendaftaran yang digunakan untuk kelas dewasa berapa? Untuk pendaftaran tahun RM80. Okey, itu sangat minimum. Itu Fadli ditambahkan untuk pembayaran PKU 80, kan? Sebab ramai yang tanya hampir saya minggu, yang tanya untuk masuk silat. Bila tanya besar pendaftaran lagi saja, saya tak berani direct terus lah. Seperti yang saya dah confirm, pasal ada perubahan masing-masing. Ada yang 60, ada yang 50, ada yang 80.
Cikgu hari kena lebih sebab latih di tempat PKU. Nak selesaikan api air dan sebagainya lah. Dia diberikan bayaran tahunan. Ya. Apa-apa yang ditanya oleh pihak tentang latihan DPG, kita dah tahu lah. Pendaftaran 80, diorang latihan 25. Okey. 2, satu lagi. Satu lagi dari kanan-kanan. Hari Jumaat malam. Okey. 35. Okey, sekarang. Terima kasih. Dapat pertanyaan. Seterusnya, ibu mana ada lagi. Semua dalam rancangan, insyaAllah akan diusahakan. Kali ada, Din ada. Seterusnya, okey, sebagai pengusi ataupun pengusi lah ataupun pengarah untuk KSB, insyaAllah tolong bantu. Untuk latihan KSB. Ya. InsyaAllah. Latihan KSB hari apa? Sabtu jam 9 pagi. Sabtu jam 9 pagi. 12. Ya. Apa hasilnya? Nanti cek balik ya. Pantau balik dengan rekod yang ada. Cikgu Faizal, silakan. Hari berapa? Rabu 19. Pendaftaran 50 ya. Minimum ni. Tapi itu yang mampu buat. Terima kasih. Apa dia Cikgu Nazul? Ada ya. Jadi buat ini yang ada ni. Sebenarnya, tulisan Dusun Tua, SK Dusun Tua. Hari Sabtu pagi jam 18.10 pendaftaran. Latihan. Okey. Sabtu pagi. Sebentar. Kita terus lanjut. Azman, lanjut naik. Silakan. Hari apa? Jam pasal jam. Yang kedua. Okey. Kemudian yang dua PKU. Okey. Itu yang dua PKU. Itu yang dua PKU. Jadi saya ambil dua PKU. Tak kelangan dua PKU. Masih kurang lagi. Okey, cepat dulu ya. Keseluruhan dari silakan. Ada. Izan, ya. Baik. Yang nak buka di taman Nifet yang tertinggal tu. Tak tahu perkembangan ni bagaimana? Ya. Jangan lagi ya. Ini ada gelanggang tak? Betul. Nama apa ni? Nama apa ni? Hafiz bantu gelanggang kan? Bantu Hazif. Hafiz bantu Hazif. Hafiz bantu Hazif. Hafiz. Baiklah. Bantu gelanggang di surau dekat dengan sarjana impian. Kamu masih sudah lagi kan? Fit? Ada yang Damun? Ada yang Damun belum? Belum lagi, dalam rancangan. Apa Lutfi? Lutfi tak ada gelanggang? Okey, sudah? MFI saja? Ada apa? MFI masih pada estimasi jam. NFI hari apa? Oh, Isnin jam 9. Pendaftaran
Belum lagi sebab kita Sana yang ambil pelantaran sebelum ni, untuk pelantaran tahunan. Pelantaran tahunan. Tiga. Apa? Okey. Baik, lagi kelangan kedua. Masjid Bandar Suci Kita. Pelantaran sama yang 50. Okey, ada apa masjid nak ada? Jumaat. Jam Sudah malam. 9 malam. Ada lagi? Idaman abadi. Taman Idaman abadi. Idaman Abadi. Hari Rabu. Yang Tropicana. Itulah. Okey, ada. Ada. Tiga. Okey, terima kasih. Belakang apa mentakin? Sekolah Alam Syah di Putrajaya. Hari di Khamis 5 petang. Yang kedua Boleh sekolah terminta JPM. kita hari Jumaat dua Okey. Harus Firdaus ada. Sudah tak ada gelangan lagi ya. Farhan Langkah Kasar Residen Alam Sari. Alam Sari. Hari apa? Hari Ahad petang 5.30. Ahad petang 5.30. pelantaran sama 50 ya. Lagi bantu yang kamu bawa sendiri satu gelanggang. Yang lain bantu ayah ya. Nabi ada gelanggang? Tadi Tak ada. Apa Fendi? Assalamualaikum. Ada 4 gelanggang. Kes 1 di Yutan. Program pendaftaran tahunan Yutan KL. Ya. Ya, kuartus pegawai tentera. Latihan hari Rabu dan Ahad. Rabu malam dan Ahad petang. Pendaftaran sama RM50 setahun. Senang kolek orang dapat bayaran hidup. Dan dengan RHL datang hari Jumaat malam. Jurang pendaftaran sama RM50. Saya dibantu oleh Cikgu Hafiz. Sampai Rabu. Okey, Mas Ria. Ini dia Hafiz. Merah putih ni. Dan satu lagi dua di Presiden Anas, gelanggang sekolah Seriti Al-Baghdadi, 14 orang. Dia sudah bayar jatuh yang pertama yang jelaslah dengan satu lagi di Dewan Chancery. Dewan Sekolah Presiden Anas juga. Jurang pendaftaran RM50 sama. RM10 dia RM60 je, sorry. RM60, RM10 pentakdiran suka ambil RM10. Kos pentadbiran dia. Itu disarankan senang nama semua tu saya tunggu balik hari Isnin. Cik ke janjikan bagi soalan yang terbaik. Okey. Pak gelanggang. Baiklah je. Kita ramai tu. Dah paling kurang 20 ya. Dah makin kurang. Nanti kita nak gelanggang ya. InsyaAllah je. Terima kasih. Barun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kan? Ya. SPM dewasa, remaja dewasa hari Isnin malam dengan kanak-kanak dan satu pagi. Di mana gelanggang tu? SPM. SPM. Yang satu. Tadi yang kanak-kanak dewasa. Kanak-kanak hari Sabtu pagi, Ya. remaja dewasa hari Isnin malam. Asing kan? Asing. Satu gelanggang atau gelanggang? Ada Dua asing kan? Bulan dan hari yang berbeza kan? Dua gelanggang English UPM. Yang satu lagi? Ada dua ni je? Itu Oh, yang lain. Nak bantu IPIT. Saya juga ada. Tolong jalan. Saya tiga je gelanggang. Hari Presiden 15 Sekolah Seriti tu berdewasa lah. Hari Jumaat malam 9.30. Lepas tu Taman Impian Putra, Taman Desa Kosa hari Sabtu 5 sampai ke 6 Ahad 9.30 pagi 11. Juga semua minggu Iuran tahunan. Dah tiga gelanggang kan? Ya, gitu. Kita cuaikan. Dah ada. Dah banyak bantu kan? Dan kanak-kanak jadi cek? pada diri kita berapa juga. Intan. Jadi kamu dalam beli tak ada? Tak ada. Banyak bantu. Silakan. Nanti. Ada satu gelanggang yang saya bawa gelanggang di Taman Ikan ini latihan pada Jumaat jam
9 sampai 10.30 malam. Pendaftaran sama itu di muka. Okey. Sabri? Assalamualaikum. Saya ada dua gelanggang Masjid Taman Suda. Masjid ni yang terbaru ni, sebelum ni gelanggang kanak-kanak hari Selasa malam dah dibuka kepada hari Jumaat malam atas permintaan ibu bapa. Taman Sutera kanak-kanak Jumaat malam. Jumaat malam dan remaja dengan dewasa kekal hari Khamis malam. Perancingan. Jadi satu tempat dua kumpulan. Satu tempat 2 bulan. Hari Jumaat malam kanak-kanak, hari Khamis malam remaja dan dewasa. Jadi Sabri mengajar dua tempat. Sebut Satu tempat dua latihan. Satu tempat dua kelas latihan Itu ya. Baik. Ni di apa nama tu? Amin. Hari Sabtu dia pergi hari Jumaat. Okey. Terima kasih. Adam? Ada. Amin. Satu gelanggang yang Jalan Kajang. gelanggang di Jalan Kajang. Hari? Hari Rabu. Jam? Hari Rabu pada pukul 8.30 sampai pukul 10.30 Rabu 8.30 pagi. malam. Rabu malam. Rabu malam. Dan korang tengah usahakan untuk dewasa pada hari Khamis. Akad. Dah mula hari Khamis tu. Hari dewasa. Berapa orang dekat ni? Ada 10 orang. Berapa orang sekarang yang kerja? Dan untuk gelanggang dewasa? Jadi dua gelanggang Ya. di satu tempat Ya. Pendaftaran dah mula. Okey. Ustaz, satu gelanggang. Masih jalan untuk tahun ni? Gelanggang di Abbasiyah. Hari? Rabu dan Khamis. Gelanggang buat 2 latihan. Tafiz untuk tahun ni tak mula. Tak mula lagi. Ada hubungan masa. Jadi sekarang untuk tahun ni satu gelanggang. Boleh aku di sekolah Abbasiyah. Sekolah Taman Abbasiyah. Masih? Saya gelanggang kanak-kanak. Ya? Gelanggang kanak satu. Gelanggang Di Surau Al-Islam sama Sungai Memang. Jumaat malam pukul 9 sampai 11. okey. Kira tahunan 50, bulan 45. Ya. Baik, lain. Ada lagi? Ya, ada lagi. Lagi dia. Rash. Ada. Farid, silakan. Bangsa Budi cerita utama, bangsa mereka Ahad pagi. Bangsa Budi cerita utama. Utama Ahad 3 pagi. Ahad pagi. Ahad pagi. Itu Abim, Abim. Selasa dengan Jumaat. Berapa kali jadi? Okey, lagi. Ada tahun ni Hari Jumaat. Jumaat. Yang keempat, Yang keempat Muhammad Al-Fatih Selasa malam. yang lima, Kamilah Majid pada Tun Simon. belum lagi, itu belum lagi. Itu akan mungkin Yang lima, lagi yang lima. satu. Yang Asnaf dan Aidin, Itu Selasa Muhammad Al-Fatih. dan pun dah dua tadi. Empat. Okey, empat termasuk yang Aidin tu empat. Empat gelanggang. Adik? Tak ada? Kita panggil orang lagi? Kamu pergi mana? Tinggal kat mana? InsyaAllah. Adik? Bersih 15 hari Selasa malam 8.30. Lagi? Dengan lain? Ada. Okey. SQ dan Bukit. Kita dalam bukit. Ada Khamis pukul 8 sampai 11. Satu gelanggang, dua gelanggang. Yang dua sekolah, buat lagi. Berapa orang yang ini? 3 tak ramai. Apa? Teruskan. 60, 10 untuk sekolah, 50 untuk Okey. Aku tunggu 3 tahun ni. Sebenarnya mana? Cuba main. 2 gelanggang, 1 metrik, Di bawah negeri kan? bawah ada Negeri kan? matrikulasi 1 tapi segentam 1. Jadi yang tu Latihan hari Isnin dan hari Rabu 5.30 7, 5.30 7.
Memang tak ambil bayaran apa-apa. Ya. Ambil sebagai di sini sama sebagai komitmen untuk gelanggang ikut bawa daerah perhimpunan ya. Sekarang Hafiz IP hari Rabu pukul 9.30 sampai pukul 11. Yang kedua BK4 9.30 sampai 11 juga. BK4 Kita bawa kira lah. kira lah. Sudah. Okey, Yang ketiga SASP. dalam kebangsaan Kebangsaan SASP Masuri. Masyuri. Pukul 8 pagi sampai pukul 10. Tapi tiga gelanggang apa yang bantu Katika. kita. Satu rangkai sepuluh program latih siswa Surabaya. Latihan setiap hari Sabtu jam 14 pagi. Bulan tahunan 50, bulanan 25. 25. Ada dia 25. Saja dah 25. Ya. Ini tak ada depan. Tak kan? Sekolah tak ada. InsyaAllah dalam pelajaran di sekolah PC 91 dan bincang yang itu sekolah Surabaya akan jadi orang baru kan? Mendadak sikit. Macam mana juga teman? Dia macam 40. 30. Tadi yang kita free tu, seperti kan naik kepada 30. Dan juga sebelum sudah nak keluar surat, dia keluar surat. Kita lupa lah. Dalam sekolah, Sebelum itu jangan ajak sekolah 25 je. Dia tak ada minta bayaran secara konsisten, cuma untuk bila ada program contoh hari suka dan minta sumbangan lah. Sebelum ni ada lagi saya bagi sumbangan one off. kita akan buka InsyaAllah. untuk yang ada. Jadi tahun depan kita naikkan. Mas, jangan masuk. Bayaran yuran tahunan RM50, bulanan RM20. Tahun lepas saya RM15. Masih bagi paket yang bagi semua selagi dia bagi kita masih kekal, tapi mungkin tahun depan saya cuba naik lagi sikit lah. Tapi bincang dengan parent dulu. Ni naik pun kena bincang dulu. Supaya dia akan pertimbangkan untuk terima atau tidak. Yang kedua, kalau diterima, dia akan masukkan dia dalam box untuk Januari. Ya. Dia request yang proposal saja. Kalau boleh jumpa dengan bursa terus. Ya, tidak pun fikir kanan dia. Fikir popular atau fikir kepentingan. Antara bulan 10 dan 12 bulan 12 dia ada rancangan PKP. Ya, sebab yang kita ingin ikut lagi ke rancangan dia. Okey, insyaAllah. Tidak, kan? Ada gelanggang, ada bantu duit. Benar, bagaimana? Senjata. Nanti ya. Alhamdulillah. Empat. Kan?
Jalan siapa jalan? Jalan. Tiga orang je. Alhamdulillah, harap hari ini dan juga Kak Dina dapat catat untuk jamak balik yang terkini. Okey, seterusnya seterus pada perkara yang kedua, iaitu tentang serahan buku ataupun naskah silibus diri yang pertama. Di kalau ikutnya tu kita nak bagi keutamaan pada yang ada gelanggang. Contohnya Sabri dia kan, dia yang jadi berarti untuk Taman Sutra yang bantu batin. Jadi kita tawarkan dulu Sabri, ya. Tapi kalau ada lebihan untuk cetakan yang dibuat sekarang ni, barulah yang bantu dia beli, ya. Sebab kita nak bantu juga ada rujukan dan yang terutama ada rujukan. Untuk buku ni, pada saya buku ni harus satu, walaupun baru diri yang pertama tentang gerakan bahagian yang pertama 1-5, elakkan sampai 5, golongan yang 1, bintang sampai 5, kompak 21, kunci 21, dan yang asas-asas yang kebanyakan terlibat dengan langgang. Kita terima ini dahulu. Daripada keseluruhan pelajaran yang kita ada, kalau nak dipecahkan kita ada lebih kurang, mungkin dicapai sampai 5 gigit. Jadi yang teori kemungkinan pecahan pelajaran yang kita ada banyak pecahan pelajaran. Contohnya ada jauh bahasanya, ada review dan sebagainya. Itu boleh jadi segi yang kedua, kemungkinan. Yang ketiga, senjata yang bawah, iaitu daripada pisau sampai kepada parang, semak panjang dan sebagainya. Senjata yang bahagian bawah, mungkin ini yang ketiga. Ini yang keempat, senjata yang bahagian atas, sumbang dan cinai. Yang mungkin dapat termasuk senjata bahagian atas, kambing. Yang itu yang ketiga, yang keempat. Dan ini yang terakhir, yang kelima. Semua bagian kosong betul. Itu kuasa pecah-pecah begitu. Namanya kita nak keputusan satu, kalau terlepas pada mana-mana pihak satu yang keseluruhan mungkin sama benar, ya. Dan kita pecah supaya kita boleh tengok satu bab demi satu bab. Yang kedua tentang naskah ni, saya ingat sebagai satu mutiara yang sangat penting untuk kita keluarkan. Yang pertama bagi rujukan, yang kedua nak menyelaraskan balik pelajaran. Sebab latar-latar kita berbeza. Walaupun kita di bawah payung yang sama, guru yang sama mengajar di bawah PDU, tetapi kita asalnya kadang-kadang guru yang berbeza daripada gelanggang yang awal. Kadang-kadang gelanggang yang tak sama. Sampaikan saya pun kadang-kadang kena tegur. Kenapa boleh mengajar berbeza dengan pembantu? Student yang awal bahaya. Ya, pembantu mengajar lain, saya mengajar lain. Saya kata, ambillah satu. Dan dalam kes PDU pun berbeza. Sampai dia sendiri pun agak view, kunci mati pun nak ambil yang mana satu. So, untuk nak mengelakkan kekeliruan, maka kita buat satu ikut nota, ikut buku, ikut naskah yang bilik pertama. Mungkin ada yang tak diterima. Saya baca dulu dengan guru saya sendiri jadi. Ya, kalau kata pendapat tersebut, saya sendiri pun tak diterima sebab saya boleh gunakan guru. Kunci mati semua beza. Kalau cikgu lebih tulis, cikgu lebih kajian, tangan bawah, lepas tu guru kat depan, kemudian cikgu nak pulang, dan orang itu, lima guru, semua beza. Saya yang beri. Last kali saya buat satu, sedikit kesalahan, supaya saya mengajar satu cara lain,
Yang lain pun tak salah. Cuma nak memudahkan urusan. Maka kita buanglah keegoan kita untuk nak mengikut yang lama. Bukan salah, tetapi nak selaraskan dia. Ya. Yang kedua, buku ini juga sebagai satu, kita anggap sebagai satu benda yang sangat penting untuk mengambilkan ketidak yang berusul akan berita ke mana-mana. Jadi asas juga lah akan mengambil faktor. Ya, kalau nak jadikan bahasa yang berada itu, dia tenang dulu. Jadi berbeda kepada asas gerakan. Kemudian dia bentuk kepada pelajaran asas juga lah. Dia akan melahirkan mungkin aktif-aktif yang hebat, tapi dia bermula daripada gerakan dengan baik. Dia bermula daripada gerakan dengan baik. Ya, yang berbeda asas juga lah. Dia akan menjadikan seseorang itu mungkin seorang peminat yang hebat dalam bidang ataupun yang juga akan menjadikan satu sumber income pada seorang diri. Dan kita bukan nak buat tip dengan baik, tetapi ini yang kebenaran itu ada semangat dia. Dan nanti ada perbedaan yang selaras, ada politik dia, dan ada rujukan dia. Ya, itu sangat penting. Dan kalau mengikut pengalaman saya dalam 40 tahun, tahun juga 40 tahun untuk kehilangan saya, terlalu banyak pengalaman. Sehingga buku dia dan melibat buku yang besar. Sampai 9 orang lah, besar itu saya tulis satu buku, saya letak. Alhamdulillah sampai kemudian saya ini, dan saya tak pentingkan buku saya, dan penting buku serius. Dan jadi, kita adakan buku serius yang mana ini untuk secara sama kita dan ikutlah. Dan begitu juga, ada yang nyatakan nanti kita berguna kunci mana-mana kunci mati. Saya kumpulkan kunci mati daripada pasar dari satu, kunci mati daripada dari satu, kunci mati daripada utara dari satu. Saya kumpul semua nama-nama ada berbeza-beza. Lagi kesatukan nama muslim. Ya, mungkin dia punya nama satu dengan nama spesial. Dia tengok apa yang ada dekat buku itu tak sama dengan apa yang di bawah. Ya, hasilnya yang di bawah dalam itu takkan lain. Kecuali yang direka ataupun yang tak masuk akal. Kita contoh katakan kecil lagi yang satu. Yang satu ada ditulis kat situ perlu tidur pasal ini. Ada tulis itu perlu tidur pasal mati. Dan seterusnya. Dan ada satu-satu nama itu sehingga 3-4 perkataan. Kita boleh kan ada yang satu perkataan, ada 2. Boleh kan sebenarnya. Dan sebab itu kita boleh hafal, dia boleh kata nama kunci mati dalam lintas. Tapi nama yang tenang, kita ya. Dan itu kunci mati 14. Coba ni, kunci mati dalam mana? Takkan ingat kita panjang. Ya. Kita nak 14, dia tangkap tangan sebab bertahun. Berarti sebab bertahun. Dan terus dia menolak. Dia menolak, apa yang maksud menolak dengan bertahun? Boleh benar. Itu, logik dia kata itu. Ya, mungkin nama tempat ni tambah dan beza sikit. Tapi kalau yang pendek dan yang logik. Yang ada kaitan dengan perbuatan. Hanya ada yang itu setelah. Ya. Dalam metodologi yang saya nak kepada Nabi, Nabi disebut, walaupun saya bukan saya ayatnya untuk yang sebut Nabi ataupun Firman, tapi memang baik kita sampaikanlah walaupun kita tak sebagai orang itu. Ya, atau tidak sebagai sepatutnya, Nabi kita ilmu dengan tulisan. Ini hadis sahih. Tidaklah ilmu dengan tulisan. Tak kisahlah kita nak tulis dengan hijau ke, kita nak tulis dengan buku ke, nak tulis dengan hijau mana pun kalau itu, tulis. Kalau menggunakan ilmu ini kita tulisan kabut. Ya, tak perlu simpanlah buku itu untuk panggil kita dan juga untuk pelakon yang datang. Ya. Okey, jadi soal buku tadi saya nak beri masalah Cikgu Mazul. Sekarang kita minta berapa? 70. Okey, insyaAllah semua yang hadir ni tapi ini lambat dia. Time korang seorang tu. Ya, macam mana nak buat dengan saya nak laju ni. Saya cepat. Apa dia? Apa dia?
Okey, kita akan serahkan. Jadi keputusannya kita serahkan semua sebab cukup dengan tim. Semua serahkan semua. Ya, silakan. Yes. Betul. 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 Memang kena ikut. Okay. Apa yang dibuat dengan ini, kita akan tulis nama yang ambil, kemudian kalau sanggup, mungkin kemudian ada, mungkin lepas habis program kita ni, bolehlah. Sebab saya bukan nak kisah nak nama saya, tapi satu amanah, ya. Sebab sebenarnya itu sebelum kita nak tengok, bukan ada nama PKU, bukan ada nama Sudanta, bukan ada nama orang PKU, ada nama satu, betul nama, ya. Orang kita yang menanggung dari awal mula, kita yang usaha untuk bergabung, tapi dia lah yang memberikan umpan penyatuan. Ya, so cuma kita letakkan nama begitu sebagai satu amanah. Pertama sekali, janganlah bagi salinan sepenuhnya kepada mana-mana bukan begini. Ya, yang kedua, kalau kita nak teruskan sekalipun, mungkin bagian-bagian bentuk pada anak boleh kita yang belajar yang cantik, yang tak cantik mungkin memang tak kenal lah minta ilmu sampai bagian, ya. Dan yang penting juga dari sendiri, sebab sekarang kita nak kawal, letaklah memiliki sekalipun, letaklah kawalan macam pun dengan media yang akan sekarang memang kawalan yang banyak dia akan pilih sekarang anak murid dia dah sedar pada dunia yang bagai-bagai, ya, sampai bagai-bagai sekarang. So kita hanya letakkan amanah dan kita serahkan kepada hati masing-masing, ya. Seperti mana dengan firman Allah, saya kata ada dalam surah Al-Fusilat kepada salah, iaitu berbuatlah apa sesuka hati kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui. Maksudnya kalau kita degil, kita tak amanah, ikutlah kamu, ya. Seperti mana kita guru nama, buatlah sesuka hati kamu, dan akan lihat kalah dengan nanti. Setelah guru kecewa dengan anak murid, ya, yang minta amanah, ya, dia akan tengok tabah dengan nanti, ya. So saya kita hanya letakkan satu etika jujur lah pada diri kita sendiri, dan sampailah kita yang murid. Sebab kita nak kawal, mari kita akan menunjuk sekarang. Jadi kita akan sampaikan terus, kita akan ambil buku kepada yang lain. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Oh ya. Ada pun di bawah satu pertanyaan yang kita lakukan. Bagaimana kita sebab kita bukan seorang. Ya. QR. Okey, ambil nama dan cek nama sesuai yang terima mengambil semua dan yang tulis nama akan kita akan sampaikan. Boleh? Boleh berpertanyaan itu? Boleh? Okey. Dan saya silakan. Silakan dulu, kita lalu, ya. Ada kekurangan akan kita buat diskusi lah, ya. Boleh ada ibu. Akan buat letakkan diskusi. Sebelah cikgu saya pernah balik ke MFI tu. Grade tu. Allah lah yang tu. Tak ada dalam gambar. Silakan, silakan.
Ya, baca di gelagak lagi. Nanti yang mau bawa, mungkin pakai pada alusan bagian nanti belum. Mau dia pun dan silakan. Silakan. Tak nampak. Cik duduk depan sikit. Ni jadi orang datang. Yang belakang cepat, lepas. Bangun terus, bangun terus. Ha, bangun terus.
Kak Tina, saya nak kena ambil juga ke? Ambil dah. Cikgu Madina ambil. Nama siapa? Macam dah? Atika? Ni Afiq mana ni Afiq? Cikgu Fendi, depan sikit. Cikgu Arun belum. Cikgu mana sini? Mana sini? Tadi mana? Ada Nik Afiq ke belakang? Gimana? Kamu turunnya di bawah. Ada usaha belum? Hah? Cukup. Pasti kan bisa habis. Dari isu ada sampai.
Kita orang lagi. Mahal lagi. Dengan kita ada perkara lagi ya. Untuk kita lalu pasal buku ni. Yang pertama sekali logo kat depan ni pakailah logo yang kita guna pakai lah. Yang dah sebaik-baik kita susun balik ataupun kita touch up semula dengan bantuan Ahmad Syam yang sebelum ni ya. Kemudian kalau kita tengok dalam sistem latihan kita tak lari daripada 5 sistem latihan gayung ni. Buka gelanggang, senaman, latihan, teori dan tutup gelanggang. Dan ini memang tak ada dalam mana-mana nota. Pengalaman kita inilah sistem yang ada dalam gayung. Pergi dari mana-mana pun yang kita masuk sebagai peminatan. Dan setiap satu kita boleh panjangkan cerita dia supaya kita boleh faham nanti. Kalau kita cuba sediakan yang boleh. Kemudian tengok kat sini di belakang kita masukkan juga teknik sparring, pemecahan sebagai panduan. Ya. Ini bukanlah semestinya yang ini yang kita ikut. Contoh dia soalan-soalan yang ada teori tu. Kalau lagi soalan-soalan lain asas yang kita masuk, kita boleh guna ini sebagai panduan untuk kita buat soalan ikut peringkat. Ya. Dan jaga latihan ujian. Okay, untuk latihan ujian ada beberapa cadangan ya. Terutama sekali yang sehingga kanak-kanak. Sehingga kanak-kanak agak sikit dan juga agak kurang berkembang apa yang dah kita buat dekat yang dalam jadual ni ya. Contoh dia kalau dia sampai ke peringkat cula 67 kan, dia cuma belajar pentas, tak ada kunci mati. Isu dia bila dia masuk sekolah menengah nanti dia pakai cula 5, cula 6, cula 5, cula 6, tapi dia tak belajar kunci mati lagi. Jadi kita nak buat ujian untuk peringkat yang kedua, iaitu kita nak bagi dia bengkung putih dewasa. Putih dewasa dia dah belajar kunci sampai 7 ya, sampai 7. Jadi kat sini kita mungkin akan buat satu sesi khas pasal sibuk kanak-kanak dan kita boleh buat praktikal apa yang terbaik untuk kita susun semula ya. Ini sebagai panduan ya. Sebab kalau dia sampai hukum 6 seolah-olah macam 5 tahun atau 6 tahun dia sudah berlatih gayung. Tapi bila masuk sekolah menengah, adakah dia nak masuk dalam kumpulan bintang asas? Tak boleh sebab dia dah 6 tahun dah bersilat ya. Dan dia kena pakai bengkung putih dewasa. Bila kita dewasa, kita kena ada pelajaran kunci mati. Yang tu yang kita kena susun balik. Bagaimana nak olah yang untuk darjah 6 nak ke sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, dia layak untuk pakai putih dewasa dengan ada asas kunci mati. Dia dah belajar gerakan bahagian pertama, gerakan bahagian kedua dah belajar. Itu peringkat putih dia dah belajar. Tapi kunci mati yang tak ditekankan dalam hidup kanak-kanak. Ini agak kekurangan sedikit. Mana-mana peringkat negeri ataupun mana-mana tempat, silibus kanak-kanak memang tidak begitu kemas. Ya. Tak apa, kita jalan dulu. Dan mungkin satu hari nanti kita akan olah balik untuk kanak-kanak. InsyaAllah tidak masalah ya. Ini yang terakhir, kita letakkan gambar Tommy Rahman dengan logo yang pertama yang dia pakai. Logo yang pertama ni agak samar-samar. Sampai hari ni tak begitu jelas kan. Kalau Cikgu Amru dia letakkan itu gambar sendang kalau tak salah. Jadi kan sendang. Dan yang saya lukis semula dekat dengan bini di sana tu, bunga padi sama dengan keris silang. Ya, bunga padi ya. Jadi ada beberapa lukisan semula yang berbeza-beza. Tak kisahlah. Yang penting satu gambaran masa peringkat awal, Datuk tak letakkan lagi naga sebagai simbol gayung. Dia akan ada sampai masa-masa dia, mungkin dia dapat ilham, dia dapat nasihat daripada orang lain tertentu, baru masukkan naga. Dan naga juga berubah-ubah sampai pada yang terkini kita pakai satu naga. Jadi perkara-perkara ini berarti kena tahulah perubahan bengkung yang Datuk buat sebab dasarkan kepada ilmu dia dan taman yang berubah.
banyak perkara Datuk buat evolusi juga. Baik dari segi logo, baik dari segi pelajaran, baik dari segi sistem-sistem yang lain, ada perubahan dia. Dan apa yang kita susun video logo tu, bila kita dah tengok bagai-bagai gambar daripada dulu sampai sekarang, kita buat, dan 2-3 orang lama minta salinan tersebut. Ya, orang lama yang memang study lah, bukan orang lama yang tak ngajar, yang ngajar, yang memang bijak dalam akademik. Dia minta bagikan saya satu salinan logo ni, dia nak simpan. Tapi apa yang kita buat tu ada nilai dia. Ya, InsyaAllah kalau kamu buat dengan cara ada rujukan dia, dengan ada dia punya cerita dia sendiri ataupun sanad dia, kan orang boleh terima apa yang kita buat. Itu logo dan juga banyak kita tengok ya. Dan mungkin agak mahal lah yang ni, sebab letak dalam masa yang singkat dan 2 hari je. Kos je 40 40, dan kita minta RM21 sebagai pengeras atau pemaham dia. Awal tu saya nak bagi cuma, tapi bila kos dia agak tinggi sebab dalam masa singkat, dia minta sikit sumbangan untuk kita masukkan balik semula dana yang kita peruntukkan untuk buku ni. Ya, kalau kita beri mungkin awal tak sampai dalam 40. Ya, jadi kita bagi 40 tu sebagai sumbangan daripada PKU. Yang penting yang dapat dan juga jurakib amanahkanlah untuk kita berlatih dan kita melatih orang lain. Untuk kita belajar dan kita mengajar orang lain. Ya. Ya, kualiti satu, kemudian memang dibuat dengan cepat dan memang kita ni berkualiti lah. Ya. InsyaAllah ni yang terbaik yang kita boleh buat untuk jilid yang pertama. So, PKU dah bantu sebaik yang boleh juratib dengan adanya tempat, dengan adanya kemudahan, dengan adanya silibus, dengan adanya buku, apa lagi yang kita nak cari. Ya. Supaya kita pegang amanah ni dan mengajar sungguh-sungguh. Seni silat gayong PLKU, warisan yang membentuk jati diri dan kekuatan bangsa. Dari gerak ke jiwa, gayong mendidik disiplin dan keberanian. Inilah silibus gayong, jilid pertama warisan perjuangan.